280 aduan yang tidak dijawab oleh JPP. Hakikatnya memang diperakui bahawa JPP tidak menjawab surat yang saya kemukakan kepada JPP, aduan yang saya kemukakan kepada JPP. Kita telah kemukakan segala masalah yang kita bangkitkan, dan daripada perbincangan ataupun semua janji yang kita lakukan ni, nampaknya ada jawapan-jawapan positif lah daripada pihak ROS. Mudah-mudahan apa yang telah kita kemukakan dapat dipertimbangkan dan dapat dibuktikan bahawa apa yang telah saya adukan itu merupakan isu penting bagi pihak warga ataupun anggota keadilan. Sahabat kita ni, Tuan Faizal pun ada bersama, dan dia juga telah membantu saya dalam memberi penjelasan-penjelasan teknikal berhubung dengan pemilihan yang lepas dan juga keputusan-keputusan yang telah dikemukakan oleh JPP. Hakikatnya memang diperakui bahawa JPP tidak menjawab surat yang saya kemukakan kepada JPP, aduan yang saya kemukakan kepada JPP. Ini ada apa-apa nak tambah? Okey, so daripada pertemuan bermula pada pukul 11 tadi sampai sekarang ni lebih kurang 3 jam, hampir 3 jam, pihak ROS akan menjalankan siasatan, dan kita berharap agar siasatan terus dapat dijalankan dan keputusan memihak kepada 280 aduan yang tidak dijawab oleh JPP. Sama-sama kita nantikan, insya-Allah. Terima kasih.